Okay, dari segi rambut pula, dorang ada buat macam, ada panggil dark arts. Lepas tu dorang buat pompadour, so ada kilat-kilat kat situ. Dari segi muzik pula, rock and roll daripada American masuk dekat dalam tu. So dorang start layan American, and dorang gelarkan diri dorang ni Teddy Boys. So kenapa kita ambil is because of the fashion tu sendiri. Okay, kalau kau tengok rambut-rambut orang kan, zaman-zaman tu memang kira hype gila lah. And one of it, macam kita sekarang ni pakai seluar singkat sebab nak bagi dapat stokin kan. Zaman 1950 diorang dah buat luar. Pakai seluar kat pagas pusat, diorang buat sebabkan diorang nak naikkan bagi nampak stokin, bagi nak nampak kasut, diorang nak flex lah kat situ. Okay, mungkin orang cakap macam, adakah diorang buat ni as atas diorang rebel terhadap orang-orang atasan? Ya, sebab negara kau baru lepas perang kan? Sebenarnya bukan. Macam aku cakap tadi awal-awal lah, budak-budak muda masa tu diorang tak ada apa. Diorang nak berhibur, nak pergi tempat perhiburan, sebab hiburan pecah. So what they do is going fashion. And sampai satu tahap tu macam bila pub dah ada satu pub tu memang semua Teddy Boys ni ada lah. Dulu, kalau macam kita sekarang barbershop ni tempat kau gunting rambut je. Tapi dulu at that time, memang itu adalah tempat diorang lepak, jumpa-jumpa kawan. Dia macam jadi satu hotspot lah. Macam kalau kita mungkin kedai makan ke apa, tempat lepak kan. Tak, diorang barbershop selain pada pub lah.